Assalamualaikum, hai semua. Jom kali ni SK nak kongsikan cara buat biskut klasik yang sedap dan diminati ramai dulu-dulu, iaitu biskut coklat urai atau biskut coklat rice, di mana bahan-bahannya tak banyak dan mudah dicari dan mudah nak buat. Rasa biskut ni ada rasa pahit dari serbuk koko dan rasa sedikit manis dari kombinasi dark chocolate dan coklat rice, menyebabkan bila kita dah cuba susah nak berhenti tau. Tunggu apa lagi? Jom kita mulakan. Butter SK guna jenis salted, potong dalam blok yang kecil macam ni untuk bagi ia cepat lembut. Selain tu, kalau nak menggunakan margarin pun boleh macam buttercup, tapi rasanya akan lain sedikit lah ya daripada penggunaan pure butter. Kemudian masukkan butter ni ke dalam mangkuk yang besar dan biarkan ia sedikit lembut. Kemudian pecahkan 2 biji telur dan ambil kuningnya sahaja untuk mendapatkan biskut yang gebu dan tak keras. Untuk buat biskut ni, SK menggunakan telur grade B. Seterusnya, bila butter dah sedikit lembut, sekarang bolehlah kita masukkan gula icing. Gula ni perlu diayak terlebih dahulu sebab ia mudah berketul. Jadi, ia perlu diayak supaya mudah untuk disebatikan. Kemudian kita akan kacau gula dan butter ni sehinggalah sebati. Seterusnya, masukkan 1 sudu kecil esen vanila untuk kurangkan bau hanya telur. Kemudian, masukkan 2 biji kuning telur dan kacau sebati. Bila butter dan gula ni bercampur sebati dan menjadi creamy macam ni, sekarang bolehlah masukkan serbuk koko. Jika inginkan biskut yang lebih premium, boleh gunakan serbuk koko yang berkualiti tinggi seperti Van Houten, Barry's ataupun Callebaut. Tapi kalau nak guna yang dijual di kedai bakery pun boleh, ikut bajet lah ya. Sekarang bolehlah masukkan susu tepung. Bila masukkan susu tepung ni, biskut ni akan menjadi lebih berlemak dan lagi sedap. Tapi kalau tak suka susu tepung, boleh skip ya. Sekarang masukkan tepung jagung. Fungsi tepung jagung ni akan membuatkan biskut kita lebih rangup dan gebu. Kemudian kacau lagi sehingga sebati. Bila kesemua bahan dah sebati, sekarang bolehlah masukkan tepung yang terakhir, iaitu tepung gandum. Masukkan sedikit demi sedikit dan kacau sebati. Bila adunan ni terasa berat, SK akan mula menguli menggunakan tangan untuk lebih mudah. Kita akan masukkan tepung sedikit demi sedikit dan ulilah sehingga tepung tak melekat pada tangan ataupun mangkuk adunan. Sekarang kita akan sediakan loyang pembakar. SK sapukan sedikit margarin pada loyang dan alaskan dengan baking paper untuk elak biskut melekat dan mudah diangkat nanti.
Ambil sedikit adunan dan SK alaskan dengan plastik loyang. Kemudian kita akan mencanai menggunakan rolling pin. Kita canai tu agak-agak dalam ketebalan 0.5 cm ataupun 1 cm. Kemudian bolehlah membentuk kita punya biskut ni. SK guna acuan bunga macam ni. Kalau nak guna mana-mana acuan pun boleh. Sebelum tu SK salutkan acuan ni dengan sedikit tepung untuk mudah diterap dan dikeluarkan nanti. Kemudian susun ke semua biskut ke atas tulang pembakar. Sementara tu boleh panaskan oven selama 10 hingga 15 minit sebelum kita membakar. Kita akan bakar selama 25 hingga 30 minit. Suhu oven SK adalah 160 darjah. Bakar menggunakan api atas dan bawah. Suhu setiap oven tak sama ya. Kenali suhu oven anda. Bila kita punya biskut ni dah masak, kita perlu sejukkan terlebih dahulu sebelum kita celup dengan coklat cair pula. Sementara nak tunggu sejuk, SK akan buat coklat cair. SK guna dark chocolate coin, lebih mudah untuk cairkan. Masukkan 1 sudu besar margarin atau shortening untuk buatkan coklat ini lebih cepat membeku. SK cairkan coklat ni menggunakan kaedah menggunakan microwave. Kalau nak menggunakan kaedah double boil pun boleh. Kita ulanglah ya. Kita akan kacau sehinggalah coklat ini sebati dan tiada ketulan. Seterusnya, ambil biskut dan celup ke dalam coklat cair itu sebelum dihiaskan dengan taburan coklat rice. Tips untuk celup biskut ni, celup sikit-sikit dulu ya. Jangan celup banyak-banyak, nanti takut kita punya coklat tu beku dan susah untuk taburkan coklat rice untuk bagi ia melekat. Bila kesemua biskut telah siap dicelup dengan coklat, biarkan coklat ini membeku. Kalau nak mudah, masukkan ke dalam peti sejuk sekejap dalam 10 minit macam tu. Bila dah keras, boleh keluarkan dan simpanlah ke dalam bekas kedap udara. Biskut ni bila anda gigit sedikit, anda akan rasa pahit dari serbuk koko dan manis dari dark chocolate coin dan daripada kita punya chocolate rice. Lepas tu makan tu terasa rangup dan rapuh. Jadi anda wajib untuk mencuba. Rugi kalau tak cuba. Okeylah. Sekian sudah untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi dan selamat mencubalah ya. Assalamualaikum. Bye.